Aduh. Best kan nampak kat sini, angin pun tak ada, orang pun tak ada kan. Tapi kamu dua terasa geli ke? Di sini dah banyak sampah. Tak apalah pun, sebab di sini banyak orang buang sampah apa? Macam orang yang baru buang sampah dia tadi. Plastik je pun, nanti kena kutip lah kan. Aku dah kenyang ni. Jom lah, gerak. Jom kita balik teruskan. Teruskan bro. Korang kerja PA, kalau tak salah nanti cikgu kau marah tau. Yang dia bagi kerja rumah tadi, susah ni lah Pak. Korang tak rasa sini ada banyak nyamuk ke? Ya, saya pun dari tadi kena gigit nyamuk. Ada yang hingga dekat tangan saya tadi. Aku pun dah kena juga lah. Dah lewat semua orang je. Aku rasa kan dia ada macam sarang dia kat sini. Dan mungkin sebab sampah dekat sini banyak. Lepas tu dia datang dia berumah kat sini. Itu jadi punca dia, saya rasa. Itulah, tengok air tu sudah bertakut. Kalau ni nyamuk air Aedes, bahaya tau. Aduh, aku rasa aku punya semalam ni lah. Aduh lah ni. Kau rasa ni nyamuk Aedes tu? Kalau ni nyamuk Aedes, bahaya ni. Jangan kita balik kelas. Jomlah. Okey, Tanisha. So, kamu ni nak bawa satu cara je. Tak tahulah. Aku dari semalam badan ni panas kan. Baru rumah dia kan. Lepas tu nak buat editing. Tapi tu pun tak sempat. Kamu tak pergi klinik? Tak sempat tu. Aku sangka kan semalam tu aku fikirkan ni biasa-biasa je. Dah semakin telur lah ni. Telur ni. Ada putih-putih ni ada ni. Ni tanda-tanda denggi. Sebab semalam kita dapat dekat tempat yang ada nyamuk tu. Dah tempat terbentakung. Semak dia pun tak bersih sangat. Itulah aku tak sangka lah yang benda kecil tu kan dapat buat aku jadi macam ni. Pusing betul lah. Benar-betul kerja sampah dekat sini. Ya, ini semua salah Syah. Wah, bersih betul tempat ni. Rasa selamat sikit lah nak makan. Taklah gatal-gatal kan. Kami yang bersihkan tempat ni semalam. Haraplah tak ada nyamuk yang akan jemput makan sekali. Kita harus jaga tempat ni sama-sama. Sebab dia betul kita semua belajar sekolah ini. Aku lepas ni kan, aku janji aku tak buang sampah sembarangan lagi. Dan tempat bersih, hati pun tenang. Janganlah bersih. Bukan lagi. Bukan sekali. Jadikan dia Teman setiap hari. Bye-bye. Hai, saya Muhammad Jawahid. Saya daripada kelas 6S3 SS1 dan saya merupakan karakter yang menjadi mangsa denggi. Hai. Hai, nama saya Fabio Gonzalez. Saya daripada kelas 6S3 SS1. Dalam video ini saya memainkan watak sebagai rakan Syah yang terkena penyakit denggi. Hai, saya ialah Tanisha Esther dari kelas 6 S3 SS1. Saya merupakan kawan Syafahin yang merupakan seorang mangsa pesakit denggi. Hai, saya Arwan Zimi Garamandi. Saya merupakan pelajar 6S3 SS1 dan saya merupakan videografer untuk projek ini. Sekian, terima kasih.